Saya tengok pemimpin MCA pun ditindas macam pembangkang. Contohnya minggu lepas, one of the wanita punya leader, Wong Si Mun from Pahang, Ah. because she was very aggressive and actively talking about my kiosk. dia dipanggil ke balai polis dan telefon dia dirampas. Dirampas, ya betul. Itu dah namanya macam pembangkang sebenarnya. Kerajaan ni, bukan ke kerajaan ni kata nak mansuhkan akta Section 233 Akta Multimedia. Sampai hari ini gunakan akta tu terhadap pengkritik kerajaan. Itu tak apa, mereka kerajaan kan. that is their basic reasoning lah. Selagi akta tu ada, kita guna je lah. Tapi mereka lupa reformasi mereka janjikan. Itu Reformasi masalah. setakat mulut je lah. Yes. And that is why it's dangerous for this party to continue to be there. Kalau mereka terus diam, mereka akan hilang kerelevan seperti mana kerajaan Madani telah ditinggalkan oleh rakyat.